Okay guys, hari ni Tokan ada satu cerita yang nak share dekat korang. Tajuk cerita ni, si gagal yang mangga. Okay guys, pada satu hari si dia ni memang gagal je dalam peperiksaan. Dia selalu duduk belakang dalam kelas and selalu kawan-kawan ketawakan dia. Cikgu-cikgu pun anggap dia tak ada masa depan pun dalam pembelajaran. And bila cikgu tanya soalan, dia mulalah tundukkan kepala. And bila peperiksaan, dia mulalah tak tahu apa nak jawab. And dia gagal dalam peperiksaan tu. And dia pun anggap diri dia tak ada harapan pun dalam hidup. Tapi korang, dia ni ada satu perkara yang orang lain tak nampak. Tahu apa dia? Dia ada satu semangat yang luar biasa. Dia memang tak pandai belajar, tapi dia teruskan belajar and buat sehabis baik. Belajar daripada kegagalan. And yang paling penting sekali, belajar daripada kehidupan dia sendiri. Dan hari demi hari, dia pun tamat sekolah, tapi dia tak sanggup belajar macam orang lain. Kali ni, dia belajar masuk dalam dunia sebenar. Dia belajar urus duit, belajar buat bisnes, dan belajar daripada kesilapan dia sendiri. Dulu, dia tak pandai pun jawab exam, tapi sekarang, dia dah pandai baca peluang dia sendiri. And tahun demi tahun, dia pun grow pelan-pelan. And dia buat team dia sendiri. And dia buka syarikat dia sendiri. One day, dia jadi CEO. Tapi apa yang paling ironinya dia ni, dia dulu ada seorang kawan yang suka gelakkan dia ni. Tapi kawan dia tu sekarang buat resume and hantar untuk kerja dengan dia. Aduh, hai. So guys, apa pengajaran daripada cerita yang aku share dekat korang ni? Ada 4 pengajaran yang aku nak cakap kat sini. Yang pertama, tak semua orang berjaya ikut jalan yang sama. Ada orang dia berjalan disebabkan universiti. Ada orang dia berjaya disebabkan universiti kehidupan. Dan yang kedua, gagalan dekat sekolah bukanlah sesuatu penamat, tapi itu adalah permulaan untuk korang cipta sesuatu yang lebih besar dekat dunia luar nanti. Mostly pada adik-adik ni, janganlah rasa give up bila korang tak pandai dekat sekolah. Okay? Yang ketiga, janganlah menilai potensi seseorang tu berdasarkan keputusan di atas kertas. Pada cikgu-cikgu, janganlah menilai anak murid tu daripada bodoh dengan yang pandai. Tak semestinya yang bodoh ni akan bodoh selamanya. Kadang-kadang yang bodoh itulah yang buka banyak peluang pekerjaan bila dah besar nanti. Yang terakhir, kadang-kadang orang yang dihina hari ni adalah orang yang buka peluang pada hari esok. So guys, buatlah baik pada semua orang, tak kira orang tu datang dengan cara macam mana sekalipun. So, kalau korang nak cari rumah, cari Tokan Property JB, the best agent in the world. Bye-bye.